kalau dekat Perak sendiri, kalau kat Perak, berapa? Kalau kau nak beli rumah, kau ada gaji paling sikit, patut ada berapa sebenarnya? Boleh tak? Dia ada benchmark ke? Ataupun dia memang kena ikut profil orang tu juga? dia tengok kalau dari segi rakyat Perak kan. Katalah pakai Beza ataupun Saga. Bulanan pada kereta dah 600. So, sewa rumah 600 dah 1,200. Kalau gaji 2,500 pun agak ketat sebenarnya. 2,500 tolak 1,200 dah tinggal berapa? Balance kan? Sehari hidup lagi, katalah sehari hidup 1,000. Macam mana 2,500 nak beli rumah yang waktu sekarang ni kan? So gaji yang sesuai aku fikir lebih kurang dalam, tak kisah, combine laki bini ataupun secara stand alone pun dalam 3,500 ke 4,000. Tapi kalau 4,000 ni bagi aku dia ada ruang lah. Oh, maksudnya suami isteri ni biasanya join satu nama, income ada dalam 4,000, 4,000 dan at least boleh dah beli rumah pertama. Sebab biasanya mesti ada baru kahwin kan, ataupun ada satu ke dua orang anak. 4,000 bagi aku dia masih ada ruang. So yang nak beli rumah ni yang penting ruang tu, ruang ekstra tu untuk sara hidup.